nampak natural langsung. But this film, so minta maaf review ni keluar lambat. Macam biasalah, aku busy ya, jaga baby semua tu. Aku lebih utamakan untuk family aku. So minta maaf kalau aku keluarkan review ni lambat. Tapi Gayung 2 mendapat rating sebanyak 5.5 Infinity Stars. Yes. That's the thing. Even cerita tu best sekalipun, aku memang tak sempat nak review. Gayung 2 basically sambung daripada filem Gayung yang pertama. Basically mengisahkan tentang ni lah, ikon silat gayung Malaysia, iaitu Datuk Mio. Dia pengasas silat gayung. Dan kali ni dia fokus on biografi dia semasa dia bekerja sebagai seorang polis di Singapura. Kenapa aku suka dengan filem Gayung ni? Filem ni technically sangat-sangat sekejap, sejam setengah, tak sampai sejam. Aku rasa mesti sejam 20. Itu pun ada satu platform dia marah, man. Dia marah sebab filem tempatan blockbuster kebanyakannya lebih daripada sejam 40, ada yang sampai 2 jam semua kan. Tapi tiba-tiba ada filem sejam 20. I don't care. Kalau cerita tu okay, fun, okay je. Sebab yelah, nak panjang-panjang pun kalau bosan buat apa kan. So technically Gayung 2, okay, senang cerita Gayung 2 ni, bila kau tonton filem ni, kau akan rasa macam third act dalam cerita Bollywood. Dia macam seolah-olah Gayung 1 dan juga Gayung 2 ni sebenarnya satu filem. Tapi dia contoh macam cerita Bollywood 3 jam. Okay. Dalam cerita Bollywood, jalan penceritaan ni lebih kurang ada 3 jalan cerita yang berterusan tau. Dia macam satu story yang sangat-sangat panjang. So dia bahagikan kepada 3 tapi dalam satu filem juga. Untuk Gayung 2 tu sama. Dia ada feel macam tu. Cuma rushing sikit lah. Gayung 2 ni macam rushing gila. Macam pop habis. Kita sempat. Tapi the deliver untuk karakter tu, Beto, Nabila, Syafi'i, Nasib, semua memang lakonan semua bakal membuatkan kau menangis. I don't know, man. Mungkin aku tak tahu masa review ni keluar tak ramai orang tengok ke apa kan. Tapi kalau ramai orang tengok, aku can sure ramai bila orang yang menangis lah tengok cerita ni. Dia bila kau tengok cerita Gayung 2 ni, dia buatkan kau macam perasaan menonton filem Mat Kilau dulu. Tapi production value untuk filem Gayung 2 ni way better than Mat Kilau. Shaky camera dia tak ada. Fight dia lagi gempak gila babi. Tapi entah bila dia showcase silatnya movement lah. Even Tarong Unforgiven banyak tau. Tapi yang Gayung 2 ni mas bila I don't know. Ada kot aku tak perasan ke kan. Tapi fight the best, jalan cerita best, watak semua memberikan satu performance yang surreal. Bagi aku surreal lah. Dia macam Beto kot. Aku rasa tak jumpa lagi filem-filem Beto yang bangang apa kan. Semua memang top notch punya type of film. Even pelakon yang orang putih, selalunya lah kalau cerita-cerita Malaysia ni, kalau kau hire orang putih yang berlakon jadi orang putih dalam filem, mesti kau akan rasa macam slang dia tak kena. Macam kenapa dia cakap macam ni kan, tak nampak natural langsung. But this film, power dia apa, orang putih punya actor tu aku lupa nama dia, Bobby Tonelli. Kudos. I don't know, man. Aku tak nak cerita panjang-panjang. Cerita ni best. Walaupun ada orang kecam ke apa, pergi mampus, aku enjoy tengok filem ni. Janji bila aku tengok sejam setengah tu, aku enjoy. After movie aku tepuk tangan. Yeah. Tak payah nak go detail sangat. Sebab you know, sebab I'm in rasa kehausan dengan filem-filem Malaysia. Pergi mampus orang nak cakap macam Ip Man ke apa kan. Ini biografi kan, lebih kurang lah. Buat macam mana ni, takkanlah nak buat fantasy ke apa kan. Follow lah cerita, jalan cerita Datuk Mio semua kan. Aku tengok best gila babi yang 2 ni. I don't know about you guys, but ya, ada lagi satu konsep yang di mana dia more to, bukan misteri, macam yang dia macam buddy cop, tapi at the same time dia macam cuba nak solve misteri je kan, solve this case. Benda tu bagi aku quite plus point, sebab jarang Malaysia nak buat this type of story. Best. Tu je lah punya review tentang Gayung 2. Cerita banyak-banyak pun
Dia kecam kan ni kan. Ya, makilau aku dah kena kecam. Tak lagi Gayung 2 ni kan. Apa benda ni guys, filem Gayung 2? Siapa yang dah pernah tengok filem Gayung 2? Apa benda ni guys? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada sahabat yang datang. Thank you.